Hari tu kan phone saya jatuh. Dah jatuh tu LCD screen dia rosak. Dia jadi macam ni. So kalau kita nak baiki dekat kedai, harga nak ganti LCD screen ni biasanya 100 lebih lah. Jadi untuk dapatkan harga lagi murah dan jimat, saya pergi dekat Shopee and saya cari je LCD screen dekat situ. LCD screen yang match lah dengan saya punya phone ni. So saya cari-cari, adalah saya jumpa satu kedai ni, dia jual LCD screen yang murah lah. And saya beli LCD screen saya ni bukan yang ori version punya, yang tak ori. Harga dia 20 lebih je tapi fungsi dia sama je macam yang ori. So saya beli. Dan bila saya beli LCD screen tu, dapat sekali lah dengan tools dia ni untuk baiki phone kita tu kan. Bila LCD screen dah sampai, saya study lah dekat YouTube macam mana cara nak baiki kan. Study sepatutnya boleh je buat, tapi saya ada masalah nak buka skru tu tak boleh sebab skru tu ketat sangat. Sebab telefon ni hasil production daripada kilang kan, jadi skru nak buka tu memang ketat lah. Last saya pergi hantar ke kedai juga, cuma saya tanyalah kalau servis nak pasang sahaja berapa kalau kita dah ada LCD screen sendiri. So owner kedai tu kata RM30. Kalau kita dah ada LCD screen kita sendiri and kita just nak pasang je dekat kedai tu guna servis pemasangan dia, harga dia RM30 je. So okey lah, jimat jugalah sebab saya beli LCD screen ni harga dia 20 lebih. Campur dengan servis pasang dekat kedai 30. Jadi lebih kurang 50 lebih hingga ke 60 macam tu lah. Boleh lah daripada 100 lebih kan. So tips saya kalau korang nak pasang sendiri, kalau skru korang tu ketat sangat, tak boleh nak buka, actually ada tools dia yang korang boleh guna untuk buka skru tu. Saya tahu sebab saya tanya sendiri owner kedai tu, dia memang ada tools dia lah, tools khusus untuk cabut skru ni. Jadi kalau skru phone korang tu ketat sangat, tak boleh cabut ke apa, try lah dapatkan tools cabut skru tu pula. Tapi kalau korang tak nak pasang sendiri, korang malas ataupun korang takut tak jadi korang buat tu, korang boleh beli je LCD screen daripada Shopee dan minta kedai pasang. Survey lah sikit, cari mana yang boleh bagi servis paling murah. Sebab actually saya tanya ramai owner kedai, ada yang cas RM60, ada yang cas RM40 and ada yang cas RM30. So korang survey sendirilah dekat tempat korang tu. So ni adalah telefon saya sebelum LCD screen ni dipasang, and ni pula adalah phone saya selepas LCD screen dipasang, macam baru. Okay, jadi kalau korang nak dapatkan produk ni, boleh klik link produk yang saya letak dalam video ni.